Okey, ada warga asing yang tanya, dia pemegang permit kerja, lelaki dia pun permit kerja, lepas tu terberanak dekat sini. Adakah anak dia warga negara Malaysia sebab ada surat beranak? Okey, kepada pekerja asing yang terberanak dekat sini kalau awak beranak dekat sini, ada sijil lahir, tengok dekat sijil lahir tu. Kalau bukan warga negara, bermakna bukanlah warga negara Malaysia. Jadi, bawa anak kamu ke kedutaan, buat dokumen, hantar balik, bawa balik. Okey, tak boleh tinggal di sini atas surat beranak. Surat beranak tu adalah satu dokumen yang dikeluarkan atas kelahiran bayi itu. Okey, bayi itu lahir di mana, siapa mak, siapa bapa, pukul berapa lahir, berapa hari bulan. Okey, dan status status bayi itu pun dah tulis kat sana, warga negara atau bukan warga negara. Kalau bukan warga negara, dia memang tak boleh jadi warga negara lah. Memang bukan warga negara, dah tulis kat sana. Sebab mak bapak dia pemegang permit kerja. Permit kerja ni pas lawatan kerja sementara. Sementara je, lepas cukup habis kerja, balik. Okey, so korang jangan nak fikir kepala otak, datang sini laki bini kerja, lepas tu terberanak kat sini, alasan dia memang macam tu. Terberanak dekat sini, lepas tu nak dapatkan anak dia warga negara Malaysia. Memang tak layak pun korang. Okey, so ingat benda tu. Okey, so mana yang dah beranak kat sini, ada surat beranak saja, baca. Kalau bukan warga negara, hantar balik lah. Okey, nanti kau tak hantar balik, dalam operasi kena tangkap ke apa, ampun pak, ampun bu, please help me, my baby is very baby, anak aku masih kecil, kesian pak. Kesian korang kadang-kadang. Okey, hantar balik.